atur masa kita. Terutama masa. Kalau kita bangun pukul 8 dah tak boleh, dah tergendala semua. Bangun tu awal. Pukul 5 kita dah bangun. Anak, makcik tak buat seorang. Kan? Makcik suruh akak-akak dia bangun. Siapa yang buat sarapan, siapa yang tentukan adik sekolah. Makcik tak boleh buat seorang sebab makcik nak bekerja. Bangun. Akak-akak dia boleh ajar adik-adik dia membaca semua. Makcik cuma bercakap saja. Nak duduk ajar anak ABC apa ni, tak dapat, tak ada masa. Akak-akak dia. Cuma makcik ni cakap, bangun. Pukul 5, bangun semua. Mandi adik-adik pergi sekolah. Sebab apa? Kita kenderaan tak ada, diorang pergi jalan kaki. Sarapan senang saja. Kalau tak ada apa nak makan, buat air cukup. Bagi minum. Acik ni fikir belanja anak dengan minyak motor acik je. Diri acik tak fikir. Aku makan ke, aku tak makan, aku tak kisah. Janji anak aku makan. Anak aku pergi sekolah, ada belanja 50 sen pun cukup. Mulut beletih memang tak berhentilah. Seorang ibu kan. Belajar. Tapi makcik suka anak beranak kalau makan, makcik berkumpul. Walau sikit atau banyak, kita sama-sama dapat. Makcik memang macam itu. Sampai sekarang. Kalau balik di sini kami tempat perbincangan. Apa masalah kita bincang sama-sama.